bersyukur, sangat-sangat bersyukur betul. Selama ni saya hanya tengok orang dia dekat televisyen aja. Nah, kali ni orang dia datang kedai, saya sangat senang. Siapa orang dia? Mungkin kawan semua dah kenal kan? Inilah dia orangnya. Siapa mak? Cuba cerita sikit. Assalamualaikum. Nama saya Datuk Rusnani Jamil, tapi lebih terkenal dengan nama Mak Nani saja gitu. Ini Mak berada di Daik Lingga. Yeah. Ada acara orang keluarga asal-asal Raja-Raja Melayu gitu. Kebetulan dulu Mak ada berlakon filem Raja Laksmana Bintan. Lubalang Daik dengan Mak Mahmud, dengan Jim Samsudin, Mak sendiri, Asyik Mayu, Nurmadia, Sarimah gitu, Aziz Jafar, Kader Risman. Ceritanya itu hebat tuh, pertelingkahan anak-anak raja merebut kerajaan Lingga gitu. Yang ada tuh orang Belanda di belakangnya gitu. Yang orang yang setia dengan raja-raja Melayu, pokoknya nggak mau orang Belanda gitu. Bagus ceritanya, Google lah tengok. Mak ni pernah collab sama Tan Sri P.Ramlee tak? Apa tu? Pernah maksudnya jadi satu manajemen atau apa, pernah main cerita ke atau berlakon ke atau? Ya, Lubalang Daik dia ada. Sama Tan Sri P.Ramlee. Ya, Ramlee filem Anakku Sazali. Mak main tak dia Anakku Sazali? Iya. Ada jadi siapa? Saya jadi isterinya Nurdin Ahmad. Isterinya Nurdin Ahmad. Jadi Mak Nani ni juga pernah berlakon di filem Anakku Sazali yang dibintangi oleh Tan Sri P.Ramlee, dan Mak Nani ni juga berlakon sebagai maknya isteri. Isterinya. Sebetulnya Mak dengan P.Ramlee itu banyak filem. Ibu, Miskin, Sedara, Anakku Sazali. Inilah kawan-kawan. Selama ni kita tengok muka Mak Nani, Datuk Rusnani Jamil, yang kita kenal kat televisyen je. Kali ni beliau datang kat Kabupaten Lingga, tempat kita ni kawan-kawan. Senang betul dapat jumpa artis legendaris ni. Suka. Jadi Mak Nani apa pesan-pesan untuk kawan-kawan kita kat Daik? Senang Daik ni. Nampaknya begitu aman keadaannya tu, orangnya ramah-ramah, mesra semuanya tu, happy datang sini. Jadi ada rencana nak datang balik atau macam ni, insyaAllah kalau ada umur macam mana tu? Rasa Mak tak adalah, sebab umur dah 88 tahun. Mak Nani ni dah cukup dah umur 88 tahun, dah termasuk lembaga Mak. Ini pun dia yang tolong uruskan Mak, pegang tangan, pegang apa. Inilah jadi Mak angkat saya sekarang. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada jodoh datang lagi. Mak di Malaysia kat mana Mak, boleh tahu bagi kawan-kawan? Mak tinggal di Pahang. Pahang, bukan di Kuala Lumpur. Mak tinggal di Pahang. Okeylah. Okey kawan-kawan semua, terima kasih. Jadi kali inilah itu perbincangan kita dengan Datuk Rusnani Jamil, yang biasa kita kenal lebih akrab dengan Mak Nani, yang sering berlakon pada banyak filem-filem Melayu yang diterbitkan oleh production apa ni biasanya, dari Beli Production. Inilah orang dia dah sampai pun kedai. Sekali lagi terima kasih Mak Nani sudah sampai ke Kabupaten Lingga. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.